Sorry guys. Sorry, I tak perasan yang apa TikTok ni dia suruh buat jigsaw puzzle. Nak apa dia suruh macam tarik something lah. Bila kita live dengan TikTok ni kan, bila selepas 1 jam dia akan suruh kita buat macam satu macam confirmation ya bahawa kita ni tak apa ni. Bahawasanya kita tak apa? Bahawasanya kita ni tak kaku lah macam tu. Okay, bahawasanya kita tak kaku. So itu apa yang tadi sebab kenapa kita terputus tadi. Sorry kepada siapa yang tengah short join tadi. Sorry, minta maaf sangat-sangat. Okay, so Ai terlupa. Ai tak perasan yang dia suruh buat macam untuk tarik benda tu. Ai tak perasan benda tu. Okay, so itulah. So 592 pip 592 pip. Okay, so mari kita terus pergi terjun kepada kita punya daily outlook kita untuk hari ni. I minta maaf lah, I drag terlalu lama pula. Terlalu shock sangat cakap kan. Okay, so untuk hari ni punya daily outlook guys. Okay, sebelum apa-apa kita tengok dulu daily punya kita tengok daily punya candle dulu. Kita tengok daily punya candle. Okay. Alright. So setakat semalam, okay, bukan setakat semalam, setakat hari 24 hari bulan setakat 24 hari bulan, okay. Sekejap. Biar I baca dulu. Biar I baca mesej orang dulu jap. Kalau jenis baran elok main daily ke bang? Mainnya time frame masih baran je. Kalau jenis baran tak payah daily pun tak apa. 1 hour 4 hour pun okey. QAVXS cakap trading view ke ni bang? Ni bukan trading view ini apa go charting. Abang Jambu tak boleh tele cakap not existed. Kalau tele tak boleh message saya dekat apa ni? Dekat TikTok. Message saya dekat TikTok. Cerpen Mimpi cakap AMD tu apa? AMD ni accumulation manipulation distribution. Irfan cakap bang FTMO kalau nak lepas challenge kena 30 hari kan maksimum dia. Sekarang dah tak ada dah. Maksimum 30 hari tu dah tak ada dah Irfan. Dulu-dulu ya ada. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang unlimited. Abang Jambu cakap done. Yes, thank you Abang Jambu. Ijam cakap ini tadilah TP wajib 4525 kan. Muhammad Anwar Arifi pun cakap swing high. Okay, yes man cakap SL abang selalu dekat 4430 ke? SL saya bergantung kat mana saya dapat confirmation saya tu, dan saya akan letak kat bawah swing low pada confirmation tu. Yu Zairi cakap saya ada buy dekat 4500, boleh hold lagi ke bang? Susah nak cakap. Saya rasa saya nampak macam gold ni nak turun dah ni. Yes man cakap SL abang dekat 4430 ke? Ni dah benda yang sama. Nan cakap Fibo ni holding period berapa hari bang? Bergantung pada time frame kamu lah. Kalau range kamu tu pada time frame yang lebih besar, kamu kena hold pada time frame berhari-hari lah. Kalau kamu tarik Fibo pada time frame yang kecil, mungkin kamu akan terkena balik dekat TP wajib dalam jangka masa yang pendek lah. Macam tu kan. Okay. Alright, sorry tadi kita terputus sekejap tadi. Okay, so I sambung dengan hari ni punya outlook. Okay, so kalau kita tengok sekarang ni setakat semalam guys. Setakat semalam. Okay, alamak. Sekejap. Kita ada azan je kat sini. Sekejap. Kita stop azan je.
Okay, so azan dah habis. So kita sambung balik. Okay. So, kalau kita tengok setakat hari 24 Disember hari tu 25 tak ada candle sebab market close, okay. Setakat 24 hari bulan hari tu punya closing daily ni, korang nampak bias dia macam mana? Adakah bias dia bullish ataupun bias dia bearish? Korang rasa? Cuba komen sikit. Kucing lapar cakap bullish untuk soalan pertama. Nan cakap saya pakai M5 backtest paling lama 7 hari baru TP. M5 7 hari baru TP Kamu trade dekat instrumen mana? Slow gila dia gerak. Kan, dia kucing lapar cakap besar now gelas. Saya gelas ni saya memang suka besar-besar sebab apa? Saya malas nak 2, 3, 4, 5 kali pergi ambil air. Saya memang suka minum air. Okay. Tuti Noh cakap bullish. Okay. AUD USD patutlah. AUD USD pair forex pair forex memang slow guys. Pair forex memang slow. Okay. NZD USD tu cikgu kalau 7 hari baru TP. Ya betul. Dia kalau pair forex lagi-lagi yang jenis yang tak berapa nak popular sangat kan. Dia punya pergerakan volatility tak berapa kuat sangat. Jadi dia lambat sikit kadang-kadang nak sampai TP. Logik lah kalau kamu kata backtest kat M5 dan nak ke TP 7 hari. Logik lah. Tapi sampai juga TP kan. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini kalau kita tengok berdasarkan candle sahaja, Ai boleh mengatakan bahawa untuk hari ni punya bias kita sepatutnya kena cari sell. Sebab apa? Candle, kalau korang nampak candle 24 hari bulan ni, dia telah pun naik dan dia tak berjaya untuk close lebih tinggi daripada shadow high candle yang hari yang sebelumnya. So, Ai sebenarnya lebih berat kepada mencari sell hari ini. Ai lebih berat untuk mencari sell hari ini. Okay? Tetapi dekat mana kita nak cari sell tu, itu menjadi salah satu tanda tanya lah sebenarnya. Dia, kalau nak kita katakan sell, dia bukanlah satu sell yang bersifat long term. Dia sebenarnya satu sell yang bersifat short term. Short term saja. Dia bukan long term. Sebab apa? Kalau kita tengok on weekly time frame, kita masih lagi bullish. Kan? Kita masih lagi bullish on weekly time frame. Kan? Macam sekejap on weekly time frame kita masih lagi bullish. Jadi kita punya sell kita ni mungkin adalah satu bentuk retracement sajalah. Dan hari ni pun hari yang terakhir dalam masa 1 minggu. So logik kalau kita katakan yang price ni, kalau dia nak buat candle, dia akan buat apa tau? Dia akan open low, high, lepas tu dia akan turun sikit. Dia akan buat apa? Dia akan buat shadow kat atas ni. Selalunya hari Jumaat adalah hari untuk dia buat shadow. Macam ni kan. So, kita mungkin akan nampak satu pergerakan bearish yang sedikit lah hari ni untuk dia buat shadow ni kat atas ni. Ai rasa lah. Sebab candle hijau, so open low, high close. So, dia akan buat shadow lah kat atas ni. Kan? Dan kalau Ai perasan dan kalau Ai tengok kat lower time frame dekat H4, okay, kita nampak yang price ni dia dah pun naik. Kan, dia dah pun naik daripada kita punya buy semalam ke kemarin 24 bulan. Daripada buy yang kita dapat kat sini, kita nampak dia dah naik dan dia dah hit yang TP wajib kita kat atas ni kan. Dia dah hit dah TP wajib, and then after that dia tertolak semula ke bawah daripada area sini. So there might be something lah kat sini. Maknanya mungkin ada satu bentuk higher time frame liquidity kat atas ni yang mungkin menolak dia ke bawah. So that's why terjadinya keadaan macam ni. That's why terjadinya keadaan macam ni. Kalau kita tengok sekarang pun price ni macam, kalau kita tengok on M15, kita tengok price ni dia tertolak ke bawah daripada sini tau. Daripada previous day high ni, kita nampak dia tertolak ke bawah dengan agak agresif jugalah. Macam ni ke sini kan. So apa yang kita boleh buat guys ialah kita boleh ambil range ni sebenarnya. Kalau kita nak, kita boleh ambil range ni kan. Dan kita boleh cari confirmation untuk kita trade sell daripada range yang terjadi daripada penolakan ke bawah ni macam ni. Macam ni Biar padam dulu daripada sini. Kita boleh ambil range M15 bearish range ni.
kita boleh cari confirmation daripada golden zone M15 ni untuk kita trade ke bawah. Tapi dia ada sedikit ada sedikit berisiko lah pada hari. Sebab hari ni pun hari Jumaat kan. Kita tak tahu benda ni kat sini kan. Dan mungkin ada orang tanya, apa bearish liquidity yang kuat ada dekat sini yang boleh push price tu jauh ke bawah lagi? Dan jawapan AI simple je. Yang ini, atas ni. Previous day high. Ada satu daily candle punya high dekat sini. Ada satu daily candle punya high dekat sini. Ini nampak tak kat sini? Ni. Ada daily candle 24 hari bulan punya high dekat sini. So possible benda ni yang mungkin akan menolak price ni jauh lagi ke bawah lah selepas inilah kan. Kalau kita tengok price tu, kalau dia pergi balik dan kena balik dekat situ, which is pada pendapat AI dia dah kena dah sekali sebenarnya. Dia dah kena yang kat sini, dia dah kena sekali dah kan. Kat sini dia dah kena sekali. So most likely dia boleh naik dan kena sekali lagi dekat sini dan kemudian patah balik ke bawah kan, macam tu. So hari ni kalau korang tanya AI nak cari buy ke AI nak cari sell kan, kalau korang tanya AI sebenarnya hari ni AI tak nak trade. AI tak nak trade hari ni. Sebab apa? AI tak nampak satu, orang kata, pergerakan yang, AI tak nampak satu liquidity yang orang kata apa, meyakinkan untuk AI trade lah, selain daripada yang area sini, previous day high ni, yang ini 24 candle daily 24 punya high yang ni. Maknanya 24 bulan 12 bulan 12 punya daily high yang ini. Okey. Yang ini. Ini dia. Ini sahaja yang AI nampak sebagai satu liquidity yang kuat untuk push price tu turun ke bawah semula untuk hari ni. Yang paling kuat. Okey. Acu Tra Studio cakap ATH baru tu macam mana bang? ATH baru tu biarkan dia. Time frame daily kan Nisa, yang tadi daily lah, sekarang dah turun ke M15 lah kat mana range M15? M15 punya range dekat sini, daripada atas ni, daripada all time high ni, bearish range, daripada all time high ni sampai ke sini 4492.28. Ini satu M15 range bearish ke bawah. Sebab apa? Kita tengok daily dia tak berjaya nak close lebih tinggi daripada shadow high candle yang sebelumnya. So kita expect dia akan buat satu pergerakan ke bawah lah malam ni. Kita tengok macam mana. Selalunya malam lah baru dia bergerak besar-besar ni. Siang dia tak gerak sangat lah selalunya. Siang dia selalu sideways macam ni je kan. Kita tengok macam mana. Dan AI nak tunggu dekat ni, dekat 4525.89. AI nak tengok apa reaksi price dekat sini. Apa reaksi price kat sini? Dekat 4525.89. Saya nak tengok apa reaksi price kat sini. Kalau ada reaksi yang sangat kuat ke bawah, maybe saya akan masuk sell daripada situ. Kalau tak ada reaksi dan dia terus je naik pecah ke atas, then saya akan biarkan dia naik lah kan. Sebab apa? Dia tak ikut daily bias kita. Daily bias kita bearish hari ni. Tapi dia tak ikut. Kalau dia tak ikut, so saya akan biar je. Saya tak akan trade. Itu cara saya untuk berdisiplin lah dengan saya punya SOP saya sendirilah kan. Dan mungkin ramai yang kat luar sana yang macam teka-teka tangan, tak orang kata tak boleh kalau nak, kalau tak trade dalam satu hari tak entry sekali tu macam orang kata tak sedap badan kan. Itu sebenarnya dia sebenarnya bukan trading, sebenarnya tu dah jadi macam gambling sebenarnya. Korang sebenarnya dah jadi macam satu habit. Tahu habit, macam satu orang kata apa, bukan habit, satu ke addiction. Satu addiction. Kalau korang ada perasaan tiap-tiap hari korang nak kena tekan, itu mungkin adalah satu bentuk addiction. So boleh cuba untuk asah benda tu keluar daripada diri korang. Jangan addict terhadap trading. Trading ni tak semestinya addicted. Trading tak boleh menyebabkan korang addicted. Yang boleh menyebabkan korang addicted apa tau? Gambling. Itu je. Itu boleh menyebabkan korang addicted. Okay? Dapur Zaki cakap malam pun mungkin sideways tuan sebab bank holiday. Ya betul. Bank dunia holiday. So macam tu. That's why saya cakap hari ni bukan hari yang sedap untuk kita cari sell lah sebenarnya. Yang paling bagus sebenarnya pada hari Isnin depan lah. Tengok macam mana kan.
Dan Isnin depan pun dia dah nak dekat dengan New Year kan. So mungkin pergerakan tu akan sideways sikit lah kan. Warning time cakap ajar lah bro. Ajar apa? Saya dah ajar banyak dah dalam ni. Selebihnya boleh masuk kelas lah kan. Selebih masuk kelas. Kita boleh ajar dengan lebih detail dekat dalam kelas. Sebab apa, kalau saya nak ajar dalam ni berapa jam saya nak kena live kan, macam tu. Dalam kelas kita boleh ada banyak sesi kan. Dan kita ada sesi pertanyaan semua, dan Ayi pun boleh jawab dengan orang kata dengan senang dekat dalam kelas nanti. Okay. Alright guys, so thank you very much sebab join kita punya daily outlook kita untuk hari ni. Warning time cakap kalau tak nak addicted, Ayi tak boleh ajar benda tu. Benda tu kena datang sendiri daripada korang. Tahu? Kena datang sendiri daripada korang. Contoh okay, Ayi bagi satu contoh. Dulu Ayi addicted terhadap benda-benda yang manis. Tahu, Ayi addicted terhadap benda-benda yang manis. Contoh macam Ayi suka, kalau minum teh tarik tu Ayi suka manis-manis. Kalau minum Milo tu memang Milo kau manis-manis. Kan, sampailah Ayi terkena dengan satu jenis penyakit lah kan. Dan cara Ayi nak buang addiction terhadap gula ialah tidak mengambil gula lah. Macam tu kan. So maknanya Ayi mengurangkan sampai sekarang ni Ayi dah tak ambil gula langsung. So kalau Ayi minum teh O pun, Ayi akan minum teh O kosong. Ayi tak ambil gula. Dan kalau Ayi nak rasa manis pun Ayi akan letak stevia mungkin 1-2 titik macam tu kan. So kalau nak tanya Ayi, kalau Ayi nak relatekan benda tu dengan berkenaan dengan trading, kalau kita tak nak addicted dekat trading, nasihat Ayi ialah wujudkan satu SOP. Dan for example, hadkan entry korang satu hari, let's say 1-2 entry je kan. Maksimum 1-2 entry je. Hadkan benda tu. Cuba untuk disiplin untuk hadkan satu hari 1-2 entry saja. Bila dapat konsisten buat benda tu, so dia akan automatically akan hilang addiction terhadap nak entry hari-hari banyak-banyak tu. Okay? So itu jawapan Ayi yang Ayi boleh bagi. So thank you very much guys kepada semua yang join kita. Sorry tadi kita punya kelas kita punya live kita terpotong sekejap di tengah-tengah. Saya minta maaf sebab Ayi tak perasan ada kena tarik something dekat dalam live TikTok ni tadi. Dan kita punya January intake untuk group coaching kita dah buka. Okay, kepada siapa nak join kita punya pembelajaran dalam kelas kita on January intake, korang boleh PM tepi, korang boleh DM, tekan belah tepi sini ni, ada satu butang warna oranye tak silap Ayi, korang boleh tekan kat belah tepi ni, dan korang boleh DM, nanti admin kita akan reply korang. Ataupun korang boleh tekan link dekat bio, contact kita punya admin dekat dalam Telegram, dan dia akan reply juga dekat sana. Okay, macam mana proses untuk boarding tu, macam mana proses kita nak masuk kelas tu lah. Okay, so seat adalah terhad guys so kita tak nak ramai-ramai sangat. Kita akan buka 3 grup saja, dan satu grup maksimum 10 ke 15 orang sahaja. So kita ada 3 grup sahaja, kita tak nak buka ramai-ramai. So siapa cepat dia dapat. Kalau lambat tunggu February punya February punya intake pula alright. Okay guys, tapi untuk siapa yang nak join kepada siapa yang nak join personal coaching, siapa yang nak buat personal coaching, itu anytime korang boleh contact Ayi, tak ada masalah. Personal coaching kita boleh custom ikut masa korang. Korang nak buat siang ke, korang nak buat malam ke, korang nak buat pagi ke, korang nak buat tengah hari ke, tak ada macam-macam, tak ada masalah. Yus Zairi cakap saya close lah separuh, abang cakap nak turun. Jangan tak payah close semua lah. Letak break even sajalah. Letak break even saja. Okay? Letak break even saja. Kalau break even, dia akan jadi risk free trade. So kalau dia turun lah. Kalau dia turun, dia kena balik kamu punya break even. Kamu tak loss apa-apa. Tak ada masalah. Okay? Alright guys, so thank you very much kepada siapa yang join. Kita jumpa lagi dalam next live kita. Okay, thank you very much. Jumpa lagi dalam next live yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.